Okay guys, ada satu biji lagi motor carburetor. So hari ni masalah dia starter tak hidup kan. Mana kunci? Kita nak try kunci. Saya nak tunjuk kat korang apa problem dia. Mungkin korang pun pernah alami masalah yang sama. So kita try kita dah on kunci. Kita try start. Memang dia tak ada bunyi apa kan. So kita dah cari masalah dia. Kita dah jumpa. Dia jadi macam ni kan, dia kosong. So hari ni nak tukar, ada punya relay kan. Relay guys, relay. Relay starter. Semalam dah check dia punya bateri apa semua, punca daripada relay. Okey. Jadi kita sambung video. Video ni tunggu tukar relay dulu. Jago pula tu bos. Okey kan, kita dah tukar dia punya relay. Ni relay starter daripada Benelli. So sama saya dengan carburetor ni. Bentuk dia macam ni kan. So kalau start problem macam tu, memang korang kena tukar relay starter. Ada kosong, dia bunyi apa pun tak. So kita dah tukar. Okay, kita try start. Kita start. Okay kan, engine dah hidup. Start balik. Okay kan, engine dah hidup. Punca relay starter. Ada problem sama tu, boleh tukar baru. Okay guys, cukup sampai sini. Hari pun dah petang. Selamat buka puasa semua. Okay, kita jumpa next video nanti. Assalamualaikum.